Ui, dalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Nur Hakim bin Lokman atau ramai kenali saya sebagai Abang Ikan. Saya adalah pencinta alam semula jadi dan fokus utama saya adalah ikan. Saya juga merupakan seorang saintis masyarakat dan penyelidik pelawat di Angkor UTHM. Ilmu beliau tentang ikan-ikan asal sangat meluas hasil dari bertahun terlibat dengan kajian ikan dengan saintis tempatan mahupun antarabangsa. Khidmat Abang Ikan sentiasa ditagih kerana kebolehannya mengenal pasti habitat ikan asal negara kita. Di Malaysia, terdapat banyak spesies yang sangat unik serta endemik. Endemik bermaksud spesies tertentu yang hanya boleh didapati di satu lokasi seluruh dunia. Ish, ini ini udang pendatang. Setahu saya dia ni rekod dia paling dekat pun 2 ke 3 kilometer. Ini dah tinggal 100 meter daripada hutan ni. Bahaya ni. Saya rasa saya ada idea untuk kupaskan mengenai udang kara ni. Saya ada sahabat dari Unicell dan UTHM yang mungkin boleh digabungkan. Yang dari Unicell tu dia pakar spesies invasif dan lagi seorang dia pakar eDNA air. So kalau digabungkan dua orang ni dan komuniti di Mukim Air Hitam, saya rasa mungkin kita boleh menyelesaikan masalah udang kara yang semakin menghampiri Hutan Simpan Air Hitam Utara ni. Hutan Simpan Air Hitam Utara merangkumi kawasan seluas 2,797 hektar dan satu-satunya hutan paya gambut yang terbesar dan masih wujud di Johor yang terkenal dengan kepelbagaian flora dan fauna yang unik. Hutan Simpan Kekal Air Hitam Utara terkenal dengan ikan pelaga beta Persephone dan kokina yang semakin diancam kepupusan. Namun, atas usaha Abang Ikan dan penggemar ikan tempatan, spesies ini berjaya dibiakkan dan dilepaskan semula ke habitat asal mereka. Betul lah dia Abang Ikan. Saya tunggu dekat sana. Dia kata sepadan hutan betul lah. Tunggu sini. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Ikan. Baik Sihat. saya kenalkan Rashid, pengerusi Kelab Alam Sekitar Seri Sepadan. Rashid yang selalu buat. Ya, inilah dia. Akhirnya kita jumpa juga kita. Betul, 2 hari lepas saya sawut ikan dekat sepadan hutan lah, lebih kurang 100 meter macam tu lah. Okay. Tengah sawut, tiba dapat udang kara. Udang kara. Itulah, saya tahu doktor kan ada buat aktiviti dengan orang kampung sini untuk pasal udang invasif ni kan. Betul. Boleh tak kalau saya ajak sahabat saya pada Unicell tu, Dr. Intan tu untuk datang join sama-sama pasal dia buat pasal spesies invasif. Okey. Saya rasa cadangan yang baik sebab kita pun memang ada kerjasama yang rapat lah dengan KAS, wakil komuniti. Jadi kita mungkin boleh buat program bersamalah. Cuma itulah sebelum bincang tanya Dr. Intan ni dia boleh demo tak? Kita kat sini kalau buat program kita memang betul-betul full fledged lah. Maksudnya kita buat perkongsian, kita tunjukkan demonstrasi. KAS ni memang aktif lah bantu-bantu kita. Kalau macam dia, kepakaran dia tu lebih kurang macam taksonomi, biologi. Mungkin dia boleh ceritakan lah dari segi bentuk udang tu dan kesan-kesan dia. Siapa sangka parit-parit kampung yang bersempadan dengan hutan simpan kini menjadi kediaman bagi spesies invasif udang kara air tawar yang berasal dari Australia. Mukim Air Hitam terdiri dari 6 buah kampung induk. Daripada 6 kampung induk,
terdapat 38 buah kampung rangkaian di bawahnya. Aktiviti ekonomi utama di mukim ini adalah berasaskan pertanian, iaitu tanaman kelapa sawit dan tanaman nanas. Okey, kenalkan Dok. Ini kawan saya daripada jauh. Ini namanya Ilham Nur Hakim Luqman ataupun Abang Ikan. Oh, Biasa tengok dekat saya lah. Biasa tengok kat TikTok ni betul kan? TikTok tu betul. Kampung dan juga Itasian dan juga dengan pihak. Lah kita kat Hitam ni memang kira terkenal jugalah udara ni. Depan rumah saya pun banyak benda tu. Serius tak? Ya, Banyak macam mana tu? kalau satu malam kita pasang bubu tu, kurang-kurang 3 ekor, 4 ekor dah dapatnya. Oh, apa? Banyak. Itulah tu kita dah datang ni. Kalau boleh kita nak buat perbincangan lah. Macam mana kita nak jalankan program tu. Macam mana pandangan tu? Tok, alang-alang saya nak datang sini. Keguyupan. Kalau keguyupan orang kita dipanggil kerela, masih bergotong royong. Pasti tengok apa kesesuaian program tu. Tanpa melengahkan masa, Hakim bertolak ke Universiti Selangor untuk berjumpa dengan seorang pakar spesies invasif. Dr. Intan merupakan seorang yang tidak asing lagi dalam dunia ikan air tawar. Penyelidikan terkini beliau menjurus kepada taburan dan pemantauan biologi ikan invasif menggunakan EDNA, penghasilan makanan dari ikan invasif, dan pembangunan pertanian lestari menggunakan baja daripada ikan invasif dalam sistem aquaponik. Assalamualaikum. Salam. Masuk, masuk. Okey, masuk. Doktor, Okey. projek ikan bandar raya tu macam mana? Dah settle dah? Projek tu dah settle. So, kita punya awareness program pun kita memang dah buat, dah habiskan. Saya rasa ramai komuniti luar tu pun dah faham tentang impak ikan bandar raya. So, sekarang ni saya rasa target kita adalah pergi kepada spesies-spesies lain. So ada spesies invasif lain tak kita nak buat? Banyak spesies invasif yang saya rasa yang kita kena fokus. Ada cadangan ke spesies lain? Sebenarnya saya dekat UTSM dengan Dr. Latif. Okey. Kenalkan dia kan? Kenal. So kita orang ada spesies udang kara yang mengganggu kawasan komuniti sana. Di Johor. Ya. Teruk ke dominasi udang kara tu kat sana? Dekat kawasan tu? Macam mana nak cakap, Mat? Okey, kalau udang kara ni kan dia ada harga kan. Okey. Sepatutnya udang ni ramailah orang ambil. Betul. Sampai habis betul. Betul. Tapi dia punya banyaknya tu sampai penduduk kampung dah tak nak dah. Sebab terlampau banyak. Dah tak boleh jual. Okey. Depan rumah dia orang je pun. Tak Okey. payah nak pergi jauh. Maknanya tak ada harga dah lah udang tu dekat. Saya pun tak tahulah ada harga ke tak. Tapi dia terlalu banyak. Sampai ikan asal dah macam susah nak dapat. Sekali angkat buku sampai 30 ekor dalam masa 1 jam saja. Betul lah, itulah kesan ikan kesan invasive species kan. Dia dominate kawasan tu. Ya. Dia ada perebutan habitat, perebutan makanan, end up kita punya spesies asli memang kekurangan. Dulu kita tahu ikan je yang invasif. Tengok rupanya ada udang, ada kura-kura. Tapi yang udang ni nampak unik sikit kes dia. Sebab kalau ikan peleko tu mungkin orang tak makan. Ini benda yang orang makan yang kononnya ada harga. Tapi boleh melambak sangat banyak dan menakutkan dekat kawasan depan rumah orang je. Kat kawasan-kawasan dasarian ladang. Terutamanya kawasan Paya Gambut. Menarik. Boleh saya join program ni? Kita kira sebagai program komuniti lah kan? Boleh je sebab Dr. Latif UTSM ni dia memang memerlukan bantuan daripada universiti lain sebab kita orang boleh buat kempen pembasmian ataupun program pasal invasif ni tapi dari segi kepakaran kita orang pasal kesan spesies invasif ni
doktor lah lagi pakar kan, betul tak? Nah. So kalau dua pakar bergabung dengan citizen scientist, dengan orang awam, komuniti, ketua kampung, apa semua tu, kalau bergabung saya rasa meletup tu. Itulah, program ni saya kira macam program yang sangat baik lah. Satu, untuk awareness. Yang kedua, untuk masyarakat lebih faham tentang kesan imersif ni. Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar merupakan Ketua Pusat Masyarakat Living Lab Air Hitam Utara UTHM dan Timbalan Dekan Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan di Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi UTHM. Beliau mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang pengurusan dan pemeliharaan biodiversiti dan alam sekitar. Penyelidikan beliau berfokus kepada ekologi molekul menggunakan environmental DNA (EDNA) dan next generation sequencing (NGS), taksonomi, genetik populasi dan pemeliharaan hidupan liar. Selain itu, minat beliau yang mendalam terhadap interaksi hidupan liar dan masyarakat juga mendorong beliau untuk melihat impak konflik hidupan liar terhadap sosioekonomi dalam kalangan masyarakat setempat, khususnya orang asli dan masyarakat luar bandar. Assalamualaikum semua. Okey, dengan menggunakan ni bumbu yang kita panggil bumbu payung ni, sebab dia lebih sesuai kita gunakan untuk tangkap udang kara ni, sebab dia mudah untuk kita gunakan. Okey, cara kita buka cuma tarik saja, macam kita tarik kelambu ataupun tarik payung. Sebab apa ya, kita lebih sesuai untuk kita gunakan ni sebab dia banyak lubang kat sini. Jadi udang tu boleh masuk dari bermacam-macam arah. Jadi lebih mudahlah untuk kita tangkap. Kita gunakan ikan. Kalau boleh ikan-ikan yang dah reject lah, bukan ikan segar. Kita nak guna ikan apa pun boleh. Sebab kita nak buat umpan saja. Okey, masukkan dalam. Biarkan gitu saja. Okey, boleh nampak semua? Pelbagai program penangkapan udang telah dilaksanakan sepanjang tahun bagi mengurangkan spesies pemangsa yang merosakkan ekosistem perairan tempatan. Spesies ini memakan apa sahaja spesies asal yang berada di perairan mukim air hitam ini. Di parit-parit atau saliran utama di kampung, udang ini telah menguasai sehingga spesies asal seperti ikan puyuh, ikan seluang, ikan keli dan lain-lain ikan asal sukar diperolehi atau ditemui. Okey, lepas ni kita akan angkat bumbu yang tadi kita dah cempak. Pastikan keselamatan kita ambil kira lah. Lepas tu sebelum kita nak pergi sana, buat lampu picit kan. Sebelum tempat jalan tu dulu. Kemudian kita angkat, kita letak sini hasilnya nanti. Letak dalam tong biru ni. Kita tengok berapa banyak yang kita dapat untuk malam ni. Kelab Alam Sekitar Seri Sempadan, KAS, mula ditubuhkan pada tahun 2018, terdiri daripada 30 orang ahli. Ia ditubuhkan atas kesedaran dan minat terhadap hutan dan alam semula jadi. Berikutan wujudnya hutan paya gambut yang ada di mukim air hitam. Nama Seri Sempadan diambil berikutan semua ahlinya terdiri daripada komuniti Kampung Seri Sempadan yang merupakan salah satu kampung rangkaian dalam mukim air hitam. Peranan utama KAS memberi kesedaran berkaitan alam sekitar. Selain itu, mereka juga membantu pihak Jabatan Hutan Negeri Johor dalam memelihara Hutan Taman Negeri Air Hitam Utara serta berperanan membantu penghulu mukim air hitam dan JPKK Seri Sempadan dalam melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan hutan dan sebagainya. Program-program yang biasa kami buat adalah seperti jelajah hutan dan juga seperti yang kita lihat sekarang lah, penangkapan udang kara yang kini semakin banyaklah membiak dekat perairan mukim air hitam ni. Sebelum ni kita ada juga pernah buat penangkapan udang kara ni bersama dengan Majlis Daerah Muar, di mana masa tu kita mencatatkan lebih kurang 200 kilo udang masa tu dalam masa 2 hari je. Sebab itulah dari situ kita nampak benda ni semakin merisaukan lah. Kalau boleh kita nak menghapuskan dia.
Assalamualaikum, Syed. Wah, mantap lah udang banyak tadi. Alhamdulillah banyak juga Eh, tu. Boleh tahan apa lah. Encik Faris ada kat dalam ni? Ada dalam? Jap. Dalam Panggil dia. Panggil dia jap. Assalamualaikum, Hakim. Salam sihat, Cik Faris. Alhamdulillah, sihat. Hari ni saya nak datang ada hajat ni. Saya Oh. nak tanya pasal udang kara ni lah yang banyak dalam ni. Saya nak tanya Ni yang tangkap semalam kan? yang dengan Rashid, dengan Kas, dengan Utesian, dengan Unicel tu. So, saya nak tanya pendapat ataupun peranan daripada Jabatan Perikanan apa pasal undang-undang ke atau usaha konservasi ke ataupun apa nasihat pasal udang ni. Kita sebenarnya Jabatan Perikanan dari segi undang-undang kita telah melarang sama sekali untuk spesies-spesies invasif seperti udang kara air tawar ni untuk dibawa masuklah pada awalnya. Tetapi sebabkan benda ni telah mendapat kelulusan khas dan telah dibawa masuk ke Malaysia, menyebabkan dia telah terlepas ke perairan kita dan tak dapat dikawal lah buat masa ni. So apa yang kita boleh lakukan adalah kita buat kempen kesedaran iaitu untuk memastikan udang ini tidak tersebar ke tempat-tempat lain lah. So mana yang ada tu, kat situ kita cuba angkat daripada perairan umum dengan cara kita kempen kepada orang kampung. Kita minta orang kampung bantu untuk keluarkanlah sebanyak mungkin dan dengan kalau ada permintaan daripada kedai makan ke apa, minta keluarkan dan kita minta kalau boleh bantu kita lah dari segi penangkapan udang kara tu. Apa dia punya kesan, apa sebenarnya impak udang kara ni kepada ekosistem. Okey. So yang pertama kalau kita tahu kenapa udang kara ni kita panggil sebagai invasif. So udang kara ni bukan berasal daripada Malaysia, dia berasal daripada luar dan dibawa masuk ke Malaysia untuk tujuan yang pertama aquaculture, yang kedua untuk aquarium industry lah. So kenapa kita kata dia invasif? Ada spesies luar yang dibawa masuk bukan invasif tapi dia invasif. Invasif ni maknanya dia membawa kesan yang tidak baik kepada ekosistem dan juga ekonomi dan juga manusia lah. So kita pergi kepada ekosistem. Okay, apa kesan dia? Yang pertama macam kita tahulah. Dia ni mendominasi sesuatu habitat. Macam kita tengok kalau kita punya dekat saliran ni, sekali kita tangkap udang tu letak bubu, dia punya dapat banyak. Banyak kan dapat? Dapat banyak semalam tu memang kita boleh nampak dia punya dominasi tu. So bila dia dah mendominasi, okay, apa akan jadi? Dia akan ada perebutan makanan dengan spesies asli yang ada dekat sini. Kalau semalam kita tengok, macam mana kita boleh nak kata dia mendominasi? Semalam dalam 5 bubu yang kita letak, contoh kita letak persampelan kan, 5 bubu. Dalam 5 bubu tu, kelima-lima tu semua penuh dengan udang kara. Hanya satu sahaja kelilimbat yang kita dapat semalam. Betul? So, bermaksud udang ni bersaing dengan Dia hidupan yang asal. bersaing dengan hidupannya asal. Dia perebutan makanan dan dia punya tahap pengeluaran telur. Okey. Telur yang dia boleh keluarkan adalah sebanyak 100 hingga 1000 biji per betina. Banyak. So daripada situ bila dia dah mendominasi dan dia punya telur pun banyak. So itu yang menyebabkan kita memang dekat dalam kita punya saliran tu penuh dengan udang kara. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita panggil sebagai invasif. Berkenaan kesedaran penduduk di Mukim Aitam ni, berkenaan udang kara ni, sememangnya saya lihat peningkatan daripada kesedaran tu memang dah ada disebabkan oleh pelbagai program kesedaran yang kita berikan kepada penduduk. Nak dibandingkan dengan mula-mula dululah saya berada sini macam diorang ni macam tak ambil tahu sangat berkenaan program udang kara ni. Orang kampung ni beranggapan udang kara ni macam udang-udang biasa aje. Dia tak anggap udang ni sebagai udang invasif yang mana udang ni adalah salah satu udang yang akan merosakkan ekosistem di kawasan perairan Mukim Aitam ni. So dari hari ke hari saya tengok dia punya penglibatan masyarakat ni, saya tengok ada peningkatan daripada kesedaran dan diorang telah menunjukkan minat untuk bersama-sama pihak pentadbiran Mukim untuk mengurangkan pembiakan udang kara di kawasan mereka ni. Salah satu fokus Dr. Latif dan pasukan ketika ini
ialah menggunakan teknik maju untuk kajian dan pelaksanaan inisiatif kelestarian alam sekitar yang berimpak kepada masyarakat setempat. Sebagai Ketua Living Lab UTHM, beliau mewujudkan inisiatif pemantauan dan pengawalan spesies invasif udang kara menggunakan teknik maju DNA persekitaran atau EDNA. Tanggungjawab beliau sebagai Ketua Living Lab Air Hitam Utara yang meliputi ekosistem paya gambut menyebabkan beliau melaksanakan kajian ini kerana udang kara berpotensi menjejaskan ekosistem air tawar tempatan. Udang kara air tawar mempunyai warna yang menarik iaitu kebiru-biruan dan berbintik putih. Spesies ini paling sesuai hidup di dalam air tawar berkeadaan pH 7 dan saiz matang udang ini adalah dalam lingkungan 8 inci hingga 14 inci. Ia telah diperkenalkan di seluruh dunia sebagai spesies peliharaan dan industri akuakultur. Fana, ni air yang hari tu ambil ke? Ya betul, ni air yang kita ambil dari sungai hari tu. Oh, so kalau nak buat proses apa ni? So ini namakan proses penapisan. So dalam sampel air ni mungkin ada DNA dari sungai tersebut. So kita akan merangkap DNA dalam sampel air ni. Oh, so boleh tak demo macam mana cara proses ni dibuat? Boleh. Mula kita akan masukkan filter paper. Okay, so filter paper ni fungsi untuk merangkap DNA dalam sampel air ni lah. So nanti kita akan letakkan corong filter. Dan kita akan tuang air ni ke dalam ni dan kita akan on untuk mulakan proses penapisan. Air yang tak guna. So air yang tak guna ni Untuk melihat kesan invasifnya, stomach content analysis atau analisis kandungan isi perut boleh diteliti di bawah mikroskop. Namun, jika isi perutnya sudah terhadam, teknik lain perlu dilakukan bagi menentukan sifat pemakanannya. Daripada kandungan perut udang kara yang kita telah potong tadi, kita akan teruskan dengan proses NGS yang telah disebutkan tadi. Okay, dari situ, daripada kandungan perut, kita dapat mengetahui gut microbiome, kita dapat mengetahui apa yang dimakan oleh udang kara tersebut dan juga kita nak mengetahui virus yang terdapat dalam udang kara. Okay, jadi melalui teknik NGS ni, daripada masa yang lama, kita dapat mengetahui keputusannya dalam masa yang singkat dengan menggunakan kecanggihan teknologi tersebut. Untuk kerjasama kali ini antara UTHM, UNICEL dan juga pihak masyarakat, dia amat menarik lah sebab dia yang mana UTHM kita membawa keberadaan dan juga hubungan baik kita dengan masyarakat dan UNICEL dengan spesies invasif. Dan dari pihak UTHM kita mengambil dua elemen lah. Satu adalah eDNA. eDNA ni sebenarnya adalah DNA persekitaran yang mana konsepnya adalah DNA daripada hidupan dia boleh berada dalam sampel alam sekitar seperti air, tanah, sedimen. Malah sekarang teknologi terkini boleh dapat DNA daripada udara. Yang mana sampel-sampel ini kita tapis dan kita lakukan beberapa proses untuk kita kenal pasti apakah DNA yang berada dalam sampel tersebut. Dan yang kedua, kita juga membantu dalam konteks mengenal pasti makanan menggunakan teknik metabarcoding iaitu juga menggunakan teknik NGS yang mana kita mengenal pasti apakah yang dimakan oleh udang kara ini yang boleh kita gunakan sebagai membantu pembangunan plan pengurusan ataupun mitigasi spesies invasif di kawasan Mukim Air Hitam Utara ini. Diharap kerjasama antara saintis masyarakat atau Abang Ikan bersama universiti tempatan ini dapat mengatasi masalah lambakan udang kara di perairan tempatan. Sokongan dari semua agensi serta komuniti amat penting bagi menjamin kestabilan spesies asal kita yang semakin kronik dihimpit pendatang yang tidak diundang ini.